Okay, makan petang kita nak buat kodok. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kita ni sebenarnya nak tikar kuah kari. Hujan-hujan je ni pula. Dia cicak kari weh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lembutnya. Pandainya masak. Untung tu siapa yang dapat kahwin dengan aku. Lembutnya, enggak gila. Kari ni dah petang lagi sedap weh. Kita masak malam hari ni. Siang makan lain, malam makan lain. Nak tengok ni. Kita buat belada. Belada ikan tenggiri saja. Ni nak tumis bawang putih, bawang besar. Biar dia sampai kering. Api jangan besar sangat, jangan kecil sangat. Ngam-ngam je. Cantik kejadian dia. Masukkan ikan. Dia nampak macam ada filter handphone ni. Padahal ni kamera biasa. Inilah muka aku selalu korang cakap ada filter, ada filter. Aku buat je apa video KM celah lah pakai filter. Pada bapak kau pakai filter. Aku bukan fake macam mak kau nak pakai filter. Masuk je airport Langkawi ni, boleh nampak banyak kios kereta sewa. So tak payah pening-pening. Tapi kita orang buat online je. Andai kan. Sayang anak mama yang paling mama sayang. Manja kali kamu. Saya makan berapa biji? Dah makan berapa biji dah? Macam-macam lah. Berapa? 8. 8 biji dah makan. Kau. Tadi baca bismillah tak? Jadi elok je main. Kan? Bodoh-bodoh. Cinta pun gelabah juga. Oh, tu dia. Kita makan belada. Kecuali you, I. Apa main dengan Cinta? Adalah Cinta ni. Sedih ke Cinta? Cakap Brian. Cinta sedih ke? Nak sikit. Okay.
Ngabah macam ni. Teringin lemang ke? Teringin lemang. Yang mengandung Ira. Aku yang teringin. Mawan. Baby. Ya, nasi ya. Yang ni rahsia kat KM. Rahsia terbongkar. Apa? Kaki makan lemang rupanya. Kaki. Yang penting orangnya hanya bujang. Thank you kak. Dan lemang. Nampak dia buat kacang tak? Raya-raya masih mencari lemang. Berhari raya. Cinta. Ira sini. Jaga anak al. Yang bestnya dekat sini dia orang bakar sekarang dia serve. Ini memang terbaik. Retuk penuh kita ini. Ira. Lubang basah. Licin sangat plastik ni. Geram aku.